Hari ni saya nak tunjukkan cara buat shawarma yang paling sedap dekat JB. Kita masak roti ni kan, bagi garing-garing sikit kan, crunchy saya kira. Okay, lepas tu kita letak sayur. Kita letak sayur salad. Dan yang kedua, sayur kubis. Tiga, bawang. Empat, tomato. Yang terakhir sekali, kentang. Bagi penambah rasa kiranya kan. Okay. Dan yang terakhir kita letak ayam. Sebab ni kita nak buat shawarma ayam. Tahi. Dan sos pula kita letak sos chili. Yang kedua kita letak Thousand Island. Yang ketiga kita letak mayonis. Dan kita wrap dia dengan kemas. Dan kita balut dia. Dan sebegini rupa je.